Okey, tuan-puan, saya nak kongsikan tentang setengah dinar ni tuan-puan. Okey, setengah dinar ni berat dia 2.125 gram tuan-puan. Okey. Setengah dinar ni tuan-puan, 2 tahun yang lepas nilainya adalah 850 saja. Hari ni tuan-puan 2026 nilai setengah dinar ni dah meningkat 1,500, 1,600. Dia meningkat sebanyak lebih kurang 800, 700 untuk dalam masa 2 tahun. Purata meningkat setahun dalam 400 tuan-puan. Okey. Jadi kalau tuan-puan simpan duit dalam bentuk emas 2 tahun yang lepas, dia dah hari ni dah menjadi 1,600, 1,500 tuan-puan. Jadi nilai simpanan tuan-puan meningkat, berkembang dengan sendirinya dalam bentuk emas. Purata emas ni meningkat dalam 10%. Okey, paling tinggi pun sampai 15%, 20% tuan-puan. Tapi paling rendah 10%. Jadi simpanan tuan-puan, simpan dalam bentuk emas, dia akan meningkat dengan sendirinya tanpa perlu tuan-puan buat apa-apa. Tuan-puan beli emas, tuan-puan simpan dan simpanan tuan-puan akan meningkat sendiri. Apatah lagi kalau tuan-puan simpan dalam jumlah gram yang besar, 100 gram, 250 gram, 500 gram, 1 kilogram, lagilah meningkat dengan tinggi. Okay, 2 tahun lepas 1 kilogram 400,000. Hari ini dah 700,000 tuan-puan. Dalam masa 2 tahun saja. Jadi tuan-puan, jangan tunggu lagi untuk mula simpan emas. Alihkan simpanan tuan-puan yang banyak dalam akaun bank ke dalam bentuk emas supaya nilainya lebih berkembang, lebih meningkat, lebih cepat dan lebih tinggi tuan-puan. Tuan-puan nak mula simpan emas, boleh simpan serendah 100 saja. Tak perlu modal yang besar. Boleh tengok pin video 5 langkah untuk mulakan simpanan emas. Saya akan bantu bimbing tuan-puan sebaiknya ataupun isi beg biru dekat bawah ni, sign up. Nanti saya akan hubungi tuan-puan, follow dan komen untuk lebih banyak ilmu emas dan kewangan.